kalau korang nak cari seseorang, korang pula tak tahu nama dia kan. And then korang guna cara apa untuk panggil orang tu? Kalau orang yang beradab, dia akan menggunakan ayat-ayat yang sangat berlapik lah. Kalau orang yang kurang adab, memang dia nak kena. Okay, ada satu insiden telah berlaku di dekat tempat kerja Syah baru-baru ini. Okay, ada satu perempuan ni, dia mencari seorang kakak ni. Orang kakak ni bekerja dengan Syah sebab dia ada pesan sesuatu kat kakak ni. And then kakak ni pun simpan barang tu. Okay, dia pun main dekat Syah. Dia pun tanya, mana pergi kakak tu? Kakak mana? Alah, kakak tu yang muka tua tu. Okay, dia sebut muka tua. Syah macam hang, siapa dekat sini yang muka tua? Actually tak terfikir langsung pun sebab kita tak pandang fizikal orang sangat kan. Tiba-tiba dia sebut pasal kakak yang muka tua. Okay, lepas tu siapa agak-agak je lah. Syah pun panggil Kak tu. Kak Tut lah, tak mahu sebut nama dia, aib kan. Kak Tut Kak Tut, Maisat, tadi ada orang bagi barang kat hang untuk hang simpan. Oh, ada lah. Lepas tu Syah tak tergelak. Oh, rupanya dia ni panggil muka tua. Okay, masa tu dia tak tahu lagi sebab dia ada dekat pantry. Okay, tak apalah. And then masa tu kami makan sama-sama. Dia pun depan Syah, kakak yang Tuk tu depan Syah. Dan ada seorang kakak lagi. Lepas tu Syah pun makan sekali dengan diorang. Syah pun buka dah cerita ni. Syah kata, Kak, nak tahu tak, tadi kan yang cari hang tu kan, dia tak tahu nama hang. Lepas tu tahu dia panggil hang apa? Dia panggil hang kakak muka tua tu, ada tak? Lepas tu muka dia hang. Oh, muka tua. Saya Syah tak sangka hang tu tau. Maksud dia hang. Sebab Syah tak terfikir pun hang muka tua tau. Lepas tu memanglah muka dia hang. Memang nampak macam terkejut lah orang dia muka tua. Okay, tu bab lainnya. Okay, lepas tu dia dah habis makan. Saya makan semua. Siapa tengah makan lagi dengan kawan Syah tu. Lepas tu kakak tu pergi ambil lipstick. Ni ambil lipstick tu juga Syah. Syah tengok ni. Lepas tu dia pakai depan suami. Dia boleh pakai lipstick pula. Syah tak boleh tahan yang tu. Syah kata, ya Allah kak, kenapa hang macam ni? Okay, sebenarnya cerita dia macam ni. Kakak tu, dia mengamalkan cara beauty orang kata natural beauty. Dia tak suka make up, dia tak suka pakai lipstick, dia tak suka pakai bedak. Tak tahu dia pakai bedak ke tak kan, tapi memang dia mengamalkan natural beauty. And then lepas tu bila orang kata dia muka tua, lepas tu dia memang pakai lipstick dah. Setiap kali Syah tengok dia, Syah gelak. Sampai dia tanya, Syah gelak apa Syah? Syah tak tahan tengok kak. Bila tengok kak, teringat apa yang dia tanya tu. Ya Allah. Itulah, okay, Syah nak pesan dekat sini. Walaupun benda tu lawak, okay, nak menangis. Okay, walaupun benda tu lawak, tolong hormat orang. Itu tanda kita tak hormat orang tau. Kita guna fizikal orang untuk memanggil orang. Tu yang jenis muka tua. Kalau yang jenis badan besar, pendek, hitam pula, takkan nak kata kakak tu yang ada muka dia gelap tu, lepas tu dia pendek. Tak elok kan panggil macam tu. At least kalau kau pernah kerja dekat situ, kau mesti tahu dia pernah kerja lama ataupun dia baru kerja. Sebut benda tu. Kata, kakak yang kerja lama dah kat sini. Syah boleh agak lah siapa yang kerja lama kat situ. Boleh beragak dah siapa kan. Ni dia sebut kakak muka tua. Ya Allah, tolonglah. Nak pesan, janganlah korang merendahkan orang. Walaupun muka dia tua ke apa ke, jangan. Syah sendiri pun tak suka merendahkan orang, tapi nak tergelak lah benda tu lawak kan. Tolonglah, jangan korang main-main benda-benda tu. Korang kena bijak. Menampakkan korang punya IQ tu tinggi. Nak panggil orang biar beradab. Jangan panggil orang dengan cara menampakkan fizikal dia, menunjukkan fizikal dia yang lemah tu kan, yang kelemahan fizikal dia tu kan. Tak payah. Tak elok macam tu. Bila korang buat macam tu, orang akan pandang korang sebagai orang yang tidak pandai menghormati orang. Okay, jangan buat macam tu lah.